Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Akil bin Asrul Effendi. Saya belajar di Kolej Adelphi di Seremban 2 Negeri Sembilan. Hari ini saya akan terangkan 5 perkara keselamatan di dalam bengkel. Okay, let's go. Okay, first, pakai peralatan perlindungan diri ataupun singkatan dia PPE. Dia simple je. Dia ada 3 je. Pertama, kita pakai sarung tangan, kita pakai Google. Paling penting sekali kita kena pakai safety boot. Sebab risau kalau ada barang jatuh atas kaki ke apa kan, tak ada dah sakit. Assalamualaikum, saya Muhammad Akil Fikri bin Muhammad Azri. Belajar di Kolej Adelphi di Seremban 2. Saya nak bagi tahu pasal tentang peraturan-peraturan di bengkel, semasa di bengkel. Pertama, jaga kebersihan dan susun atur bengkel dan pastikan kawasan kerja sentiasa bersih dan kemas. Alat dan bahan hendaklah disimpan di tempat yang betul untuk mengelakkan kemalangan. Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq. Saya belajar di Kolej Adelphi di Seremban 2. Saya akan terangkan peraturan nombor 3 semasa berada di dalam bengkel. Jangan main pakai peralatan yang anda tak reti guna. Kalau anda tak reti guna, bertanya kepada orang yang lebih pengalaman. 4. Elakkan pakai pakaian longgar dan aksesori-aksesori yang bahaya. Seperti jangan pakai baju longgar, rantai ataupun jam tangan semasa guna mesin. Sila hari bulan boleh tersangkut dan cedera. Pakai pakaian yang selamat dan selesa. 5. Sekiranya berlaku kebakaran, ikut pintu kecemasan yang terdekat. Untuk mengelakkan api merebak, gunakan alat pemadam api. Sekiranya berlaku kecederaan ringan berlaku di bengkel, gunakan first aid kit atau kit pertolongan cemas untuk meredakan keadaan. Okey, itu dia. Kita dah bagi tahu 5 perkara keselamatan di dalam bengkel yang korang wajib tahu dan korang patut amalkan. Jangan ambil ringan. Kalau suka video ni, tekan like, share dan jangan lupa subscribe untuk lagi banyak info bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.